Salam sejahtera Coffee Lover. Hari ini aku nak share dengan korang bagaimana aku menikmati kopi walaupun aku ada gastrik. Kopi Tongkat Ali Tiramisu. Sebenarnya ada 3 resepi, tapi ini yang pertama lah. Bab bancuh-bancuh ni aku memang minat. Terus terang cakap, orang selalu ingat Tongkat Ali ni keras, pahit. Tapi sebenarnya dia cuma perlukan pasangan yang betul. Bila rasa pahit herba tu jumpa dengan lemak manis cream cheese ni, dia jadi satu rasa baru. Macam hidup kita lah, kadang-kadang kena ada pahit sikit baru rasa manis tu lagi power. Tapi sebenarnya aku guna kopi paket dia memang dah rasa manis. Yang kedua, cheesecake kopi Tongkat Ali. Mesti korang tak percaya kan? Okey, secara jujurnya bab cheesecake ni eksperimen. Aku tak main sebenarnya dalam bab kek-kek ni. Tapi yang kita tengok sekarang ni penyediaan untuk layer pertama dia. Guna cream O je. Simple, mudah, bajet. Tapi jujur nak cakap lah, ada bahan lain yang lebih mahal kat dalamnya. Whipping cream, mahal. Okey, yang ni pula step kedua untuk layer tengah-tengah dia. Itu Tongkat Ali cream cheese. Alamak, mixer ni tak kuat lah. Kita tukar mixer baru. Macam ni baru padu. Nampak sedap kan? Nampak macam perfect kan kejadian dia? Tapi jangan tertipu dengan rupa awal ni. Dalam eksperimen dapur, beza antara sedap dan gila. Dengan bencana alam, cuma satu garisan halus. Dan aku rasa aku dah langgar garisan tu sikit lagi. Rasanya macam tak percaya weh. Aku buat cheesecake dalam semua hidup aku ni. First time aku ke dapur buat cheesecake ni. Kalau benda lain tu aku terror lah. Kita tengok rupa dia. Kan dia cakap lain macam weh. Ada nak cakap kek tu adalah rupa dia sikit. Tapi kita try lah, rasa dia nanti macam mana. Tengok rupa dia masa jadi dia, aduh. Tapi bila potong tu nampak menarik pula. Rasa belum tahu, tapi dia punya tekstur lembut. Yang last sekali, ini eksperimen gila. Kau nak tahu jadi tak jadi? Kopi Tongkat Ali pepper wrap chicken. Yang ini aku pun tak pasti, tapi inilah eksperimen yang paling gila aku pernah buat. Rasanya korang pun tak pernah buat. Kita tak tahu jadi atau tak jadilah. Ayam dengan kopi, sesuatu yang pelik. Tapi kalau jadi tu, jujur cakap, masa aku tuang kopi ni ke ayam, otak aku jam sekejap. Hati aku kata, bro, kau biar betul ni. Kopi selalunya kawan baik air panas pagi-pagi. Tapi hari ni kita paksa dia berkawan dengan rempah ayam. Tengok, campur pula dengan oyster sauce, sos tiram. Campur pula dengan whipping cream. Wish, dahsyat. Tapi sebenarnya ayam pepper wrapping ni memang dah lama orang buat, dah glamour dah pun. Aku cuma kopi dan ubah sedikit ikut resepi aku lah. Tak tahulah jadi tak jadi kali ni. Ini eksperimen gila. Kalau jadi, sedap. Nampak cantik dengan kemasan ayam dia. Tapi tak masak. Alamak, aduhai. Tak masak. Tak apa, kita bungkus balik, masak balik. Tengok warna dia tu gelap misteri. Sama mesti dengan apa yang bakal jadi kat perut aku nanti. Tekstur dia cantik kali ni, menarik. Masak sepenuhnya. Kita belum try lah rasa dia macam mana. Tapi bau dia sedap, menyedilkan. Naik tu. Dah siap pun 3 resepi. Cheesecake kopi Tongkat Ali, kopi Tongkat Ali tiramisu.
ayam pepper wrap, kopi tongkat Ali. Okey, kita try kopi tongkat Ali tiramisu. Rasa yang jujur cakap sedap kombinasi ni. Yang ni pula cheesecake kopi tongkat Ali. Rasa dia ada cheese kopi tongkat Ali yang memang sedap lah. Bau dia memang menyederakan. Kita try lah. Ini jujur memang jadi weh, sedap weh. Ada rasa hangus-hangus. Berlemak-lemak, bukan krim. Sedikit rasa tongkat Ali. Mantap. Ada pedas.